Baiklah saudara penonton, kita masih lagi terus bersiaran secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam membawakan tajuk Talian Hayat, Talian Akhirat dianjurkan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, Perbadanan Wakaf Selangor, Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Agama Islam Selangor dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Pada malam ini tajuk macam nampak serius saja, macam nampak macam tension tegang je. Sebab kita nak bincangkan pasal ekonomi umat Islam. Dengan wakaf lah sebenarnya kita nak memberikan kesedaran kepada umat Islam bahawa ekonomi umat Islam akan lebih mantap, akan lebih cemerlang, akan lebih maju yang pernah diperlihatkan oleh sejarah-sejarah terdahulu. Saya nak pergi kepada Ustaz Zul lah. Ini ada juga kawan-kawan kita di luar sana tanya, apabila wakaf ni mesti dengan harta ke Ustaz? Mesti ke kita kena wakafkan sebuah masjid, sebuah lori, sebuah lori jenazah. Lori jenazah pula ya. Macam mana kalau kita nak wakaf guna wang tunai Ustaz? Ya, kita guna duit je. Ataupun boleh ke dari segi nilai tu berapa? Boleh 10 sen ke ataupun ada nilai-nilai je? Macam mana Ustaz? Terima kasih. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sambung sikit soalan tadi jawapan. Mengikut fuqaha atau pendapat mazhab Hanafi, dalam isu masalah wakaf, jika sekiranya sudah luput maka dianggap tamat tempoh wakaf tersebut. Ini yang masyhur disebut. Kembali kepada isu zakat atau wakaf wang tunai. Wakaf wang tunai ini telah kita nyatakan bahawa telah ada satu persidangan di kalangan ulama Malaysia kita, iaitu pada tahun 2007 bersidang di Terengganu, Muzakarah Fatwa Kebangsaan bersetuju menyatakan wakaf wang tunai adalah dibolehkan. Kenapa? Kerana maslahatnya dan kepentingannya. Ini dipersetujui oleh fuqaha yang 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Kecuali seorang ulama, Syekh Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang fuqaha ahlu hadis yang terkenal di kota Madinah Al-Munawwarah, berpendapat tak boleh wakaf dinar dan dirham. Tetapi pendapat itu adalah pendapat yang tidak dipersetujui oleh ramai ulama. Kembali kepada masalah maqasid syariah tadi atau kepentingannya. Kita tengok kadang-kadang dengan wang tunai ini pertama mudah. Dan inilah yang disebut oleh para ulama bahawa kadang-kadang banyak pendapat-pendapat kena raikan setempat dan urus semasa. Kembali kepada sejarah wakaf berkenaan dengan harta benda, ini makruf. Tetapi masalah wang ini telah dimulakan pemikiran tentang hal ini di Bangladesh. Kemudian amat popular sekarangnya di Indonesia. Begitu juga ulama-ulama yang lain cuba tengok. Dan menariknya dalam masalah wakaf ni ada bab khusus ataupun lejnah khusus dibincangkan. Setengah negara Arab ada kementerian wakaf. Tak cukup dengan itu, mereka buat satu majalah khusus namanya majalah Al-Awqaf. Dalam majalah ini dia kaji masalah mustajiddat, masalah-masalah baru berkenaan dengan wakaf. Jadi di sinilah mereka cuba nak menggali supaya nak mengoptimalkan dan maksimumkan penggunaan dan peluasan dalam bab wakaf. Kerana kita yakin wakaf boleh memainkan menjana ekonomi yang kukuh. Bayangkan jika sekiranya setiap daerah adanya emporium umat Islam, supermarket yang cukup besar, yang mana boleh memberi pulangan yang baik kepada ummah, menolong dari segi ta'awun, dari segi bantu, yang sudah tentu akan memberi kesan yang cukup besar. Atas asas inilah bila kita renung pendapat apa yang dikemukakan dalam Majlis Fatwa Kebangsaan, memang amat bersesuaian dengan kaedah semasa kita mutaakhir ini. Saya teringat apa yang disebut oleh Allamatu Ibnul Qayyim dalam kitabnya At-Turuq Al-Hukmiyah dan juga kitab yang lain. Katanya seseorang mufti atau seseorang yang ingin memberi fatwa selayaknya memahami akan hakikat negeri, suasana, keadaan dalam keadaan setempat supaya jangan dia akan membawa kepada kesukaran kepada orang lain. Atas asas inilah bila kita tengok dan raikan suasana seperti itu, sewajarnya
wakaf wang tunai diharuskan dan dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Jadi kita dah dapat gambaran jelas. Yalah, kita kadang faham wakaf ni benda yang nampak doktor bila wang tunai ni macam seolah habis ke duit kita tu ke mana perginya kan. Maksudnya dia digunakan juga untuk kemaslahatan orang-orang Islam juga. Baik, sebelum saya pergi pada Ustaz Kazim, sekadar ringkas je Tan Sri. Mungkin Tan Sri berpengalaman bila melihat tentang penguasaan equity orang Melayu Islam. Pandangan Tan Sri ringkas saja. Ini sesuatu yang kita perlu kembangkan ya. Dan kita boleh kaitkan wakaf ini sebenarnya dalam konteks korporat dan bisnes. Okey, baik Tan Sri. Tentang wakaf dan bisnes kita akan sentuh, tapi sebelum tu saya nak minta Ustaz Kazim dulu. Saya sebenarnya nak bagi Tan Sri panas sikit kan. Dah nampak dah tu. Baik Ustaz Kazim tentang ikuti orang Melayu sebenarnya. Ini bukan kita cakap omongan kosong. Tapi saya membaca satu penulisan yang dibuat oleh Dr. Muhammad Effendi Madrani daripada UiTM Shah Alam tentang peranan institusi keagamaan dalam membangun ekonomi ummah. Beliau dalam kajian ini, penulisan ini menyatakan bahawa penguasaan equity di kalangan umat Islam masih tahap rendah. Ini realiti Tan Sri bukan kita cakap kosong. Jadi sebenarnya bagaimana pada malam ini Ustaz, yang penonton sedang melihat forum pada malam ini, kita nak bagi tahu bahawa wakaf ini berperanan mampu menjana dan sebagai peneraju utama ke arah membangunkan ekonomi umat Islam. Ustaz Kazim. Baik. Tadi soalan yang pertama tadi, Ustaz Kazim nak nyanyi lagu apa? Okey, silakan. Lagu itulah. Apa yang penting kerja sama. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah kata tolong menolonglah kamu. Konsep at-ta'awun ini, konsep tolong menolong. Saya dah katakan tadi dalam pusingan yang pertama, kalau kita seorang, kalau kita kecil, memang tak jadi apa tuan-tuan. Tetapi kalau 5 jari kita ini digenggam, dia menjadi satu benda yang sangat kuat. Bayangkan air mineral ini, bank muamalat ni doktor. Itu kena kalau kita pegang satu macam ini aja, bro, senang je ambil. Cuba kita pegang begini, dia akan jadi kuat. Cuba ambil doktor, kompom tak boleh ambil, nampak. Jadi tuan-tuan, ini yang dikatakan tadi tentang kekuatan. Saya mengatakan pada tuan-tuan tentang kekuatan inilah yang kita tidak nampak. Tuan-tuan, kita mempunyai 1 juta, 1,2 juta orang Islam yang bekerja di sektor awam contohnya. Bayangkan kalau sebulan mereka menggembelengkan untuk mewakafkan RM10. Kita mempunyai setiap bulan 12 juta tuan-tuan. Kalau 12 juta sebulan kita boleh membeli berapa banyak bangunan-bangunan hak milik ataupun bangunan-bangunan perumahan yang dikhususkan untuk Lot Bumiputra yang tidak dibeli kerana tidak mampu orang Bumiputra membelinya. Maka kita menggunakan kekuatan Bumiputra untuk membeli tanah-tanah ini dengan kekuatan wakaf kita. Umpamanya dalam penyenaraian untuk menunaikan ibadat haji. Bayangkan tuan-tuan, yang nak tunaikan haji yang duk kota menunggu sampai 2040, 2030 ini hampir 1 juta orang. Hampir 1 juta tuan-tuan dengan simpanan RM10,000. Bayangkan 1 juta didarabkan dengan RM10,000. Berapa banyak orang? Sini banyak bank muamalatnya dari. Cuba kirakan berapa? Subhanallah, berbilion tuan-tuan. Inilah yang sebenarnya dijana untuk membeli bangunan yang hebat. Tadi doktor sebutkan tadi tentang membina pasar raya yang besar. Bayangkan pasar raya yang begitu besar dibina daripada harta wakaf. Dia dapat menjimatkan kos pembinaan, kos bangunan, kos tanah. Dapat dibina dengan harga yang cukup hebat dan harga-harga barang di dalamnya dapat diberikan tawaran yang sangat istimewa. Ini yang dikatakan menjana ekonomi. Begitulah aset-aset yang melibatkan hartanah. Tuan-tuan, bayangkan, saya ada satu sahabat yang balik daripada Mesir. Yang tidak mau mengajar, menjadi penceramah, tidak mau jadi ustaz, tidak mau jadi imam. Saya tanya kepada dia, "Enta nak kerja apa?" Dia kata, "Ustaz, ana sekarang nak berjalan satu masjid daripada satu masjid nak kolek tanah-tanah wakaf yang terbiar oleh masjid-masjid. Sekarang tuan-tuan, dia mempunyai 400 ekar tanah wakaf yang tidak diuruskan oleh masjid-masjid. Dia ambil 400 ekar ini dan dibinanya ladang kelapa sawit." Tuan-tuan, ini hebat tuan-tuan. Dia balik daripada Mesir, dia kata, "Saya tidak semestinya menjadi imam, tidak semestinya saya menjadi guru, tidak saya menjadi ustaz atau ustazah. Dia menjadi orang yang menguruskan tanah wakaf." Bayangkan dia sekarang mempunyai 400 ekar kelapa sawitnya. Bagaimana dia membangunkan ekonomi dia. Yang inilah tuan-tuan yang kita kena tengok. Bahawa penjanaan ekonomi ini sangat penting.
Apabila kita menjalankan ekonomi ini, naik ekonomi umat Islam, bermakna dia akan menambahkan pegangan umat Islam dalam harta ataupun dalam ekonomi sesebuah negara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Kazim. Tadi apa tadi? Apa yang penting? Apa yang penting kerjasama. Sayu je dengar. Baik, sebab apa saya minta kembali sebut apa yang penting kerjasama? Kerana Tan Sri, ni nak bagi pada Tan Sri baik. Apabila sebut kerjasama, saya nak minta pandangan Tan Sri lah. Bagaimana sebenarnya syarikat-syarikat korporat ataupun institusi perbankan boleh melibatkan diri dalam nak membantu ni supaya mereka ni boleh sama-sama meningkatkan wakaf ini, supaya kita nak bahawa pada malam ini ada sesuatu yang terkesan kepada syarikat korporat yang sama-sama nak meningkatkan wakaf, Tan Sri. Rasa saya lebih elok kalau saya berikan contoh. Ini sesuatu yang telah pun berlaku di negara kita di Malaysia. Hari ini Malaysia begitu terkenal, alhamdulillah, dengan program-program mengaplikasikan Islam ke dalam bisnes, ya, termasuk perbankan Islam, halal dan sebagainya. Dan hari ini juga kita telah diiktiraf sebagai salah satu negara Islam yang paling ke depan dalam bidang wakaf. Khasnya aplikasi wakaf dalam bisnes. Dan contoh yang antara yang paling penting ialah terdapat kepada Wakaf Anur Corporation Berhad yang ditubuhkan oleh Johor Corporation pada tahun 2003 dahulu, ya. Dan hari ini waktu diwakafkan, dan wakaf ini melibatkan saham-saham yang dimiliki oleh Johor Corporation, terutamanya saham seperti syarikat Kulim Malaysia Berhad dan juga saham seperti KPJ Healthcare Berhad. Okey. Apabila diwakafkan saham ini pada tahun 2006, nilai saham itu ketika itu atas dasar nilai aset bersih cuma 250 juta ringgit pada tahun 2006, 2007. Alhamdulillah pada tahun 2011, akhir 2011, nilai saham-saham yang sama telah meningkat kepada 538 juta ringgit. Ini satu bukti nyata bagaimana kalau kita aplikasikan wakaf ini. Ini baru 6 tahun. Dia dah berkembang 2 kali ganda kepada 500 lebih juta atau setengah bilion. Dan renungkan kalau satu badan wakaf korporat seperti ini dapat setengah bilion, kalau 10 dah 5 bilion. Dan dia akan terus berkembang, ya, sampai insya-Allah terus menerus generasi demi generasi. Itu satu. Keduanya, sebelum ditubuhkan, saya nak tunjukkan juga contoh bagaimana wakaf korporat ini boleh membawa manfaat hebat pada umat Islam, ya. Keduanya iaitu sebelum ditubuhkan wakaf corporation ini, di Johor Corporation telah ditubuhkan rangkaian klinik dan hospital wakaf, klinik dan hospital wakaf di seluruh negara. Hari ini terdapat 17 buah klinik dan 1 hospital wakaf di seluruh negara, di Johor, di Selangor, di Perak, Negeri Sembilan, Sarawak dan sebagainya. Dan sebahagian besar klinik-klinik ini ditempatkan di masjid-masjid. 15 daripadanya di masjid-masjid. Sejauh ini lebih 800,000 pesakit miskin. Dia cuma bayar RM5, dapat jumpa doktor dan dapat ubatnya sekali. Ya, dapat ubatnya sekali. Dan yang paling menarik, Ustaz, ya, ialah hakikat bahawa terdapat lebih 50,000 pesakit-pesakit miskin bukan Islam pergi ke klinik-klinik ini untuk mendapatkan rawatan. Maknanya, ya, kalau kita betul-betul atur susun uruskan wakaf ni dengan baik, mengikut kaedah klinik ni misalnya, kita dapat membawa manfaat bukan saja untuk umat Islam, juga dapat membawa manfaat kepada pesakit-pesakit miskin bukan Islam. Dan hari ini satu isu besar. Umat Islam bimbang kerana gereja misalnya membantu, ya, umat Islam memberikan berbagai khidmat dan sebagainya. Caranya bukan kita nak marah atau bencikan gereja itu. Cara yang paling baik ialah masjid-masjid ni yang begitu banyak, lebih banyak daripada gereja-gereja. Kalau kita perluaskan fungsinya, peranannya, dan gunakan kaedah wakaf dengan melengkapkannya dengan cara profesional, membuka klinik-klinik dan memberi khidmat-khidmat yang lain, saya yakin umat Islam akan lebih dapat terbela. Dan apabila didampingi dengan wakaf-wakaf korporat tadi, hak milik umat Islam dalam bidang-bidang syarikat, ini akan dapat terus kekal dan bertambah nilainya insya-Allah untuk manfaat umat Islam yang sangat memerlukan pembelaan hari ini. Baik. Mungkin Tan Sri kita boleh buat satu misi ataupun visi sasaran ke hadapan. Kita mungkin boleh nyatakan ke arah 1 juta pewakaf di negara Malaysia. Macam mana? Ya, itu yang harus, ya, sewajarnya kita lakukan. Seperti yang Ustaz Kazim sebutkan tadi. Fikirkan kalau 1 juta, kalau seorang RM10, ya, sebulan dah berapa? 10, ya, juta sebulan. Baik. Ya, InsyaAllah pastinya kita ke arah itu. Kita boleh letakkan misi ke arah 1 juta ataupun lebih lagi pewakaf-pewakaf di negara kita. InsyaAllah kita bersua kembali seketika nanti.